Kak, Hai. ada apa ni kak? Nikban. Okay, bagi satu set boleh? Boleh. Tak campur Boleh, campur. Dia ada berapa flavor ni? Ada 4 flavor. Okay. Flavor apa tu? Ini original meat bun. Okay. Ini matcha. Sekali chocolate hazelnut. RM60 ni? 16 ringgit. Kita ada 4 flavor. Yang pertama garlic cream cheese. Yang ini original meat bun. Dia ada filling kat dalam? Betul, ada filling. Kita ada matcha meat bun. Last sekali ni best seller kita chocolate hazelnut meat bun. Ni sehari bawa berapa tray? Sehari biasanya kita bawa 12 tray. Ni kalau set ni sama harga je? Sama je. Ni dalam ni ada apa? Ada cream cheese. Yang ni matcha bukan pistachio. Betul, matcha. Ini original milk. Last sekali best seller kita chocolate hazelnut. Punya meat bun ada 4 flavor. Kita try butter garlic dulu. Yang ni savory sikit. Very soft, very cheesy. Memang sedap. Kita try sweet pula. Dia macam Thai meat bun, ada serbuk kat atas. Ni feeling memang penuh kat dalam tu. Sedap. Dah habis. Kita buka pukul 3.45 Okay. sampai meat bun habis. Hari Rabu sampai hari Ahad. Meat bun ni specially kita homemade. Base dia semua kita memang daripada susu. Kita inspired by meat bun Thailand lah. Tapi yang ni kita buat sendiri. Sebab jauh sangat tak boleh buat, tak boleh beli. So kita buat sendiri kat rumah. Kita cari mi tarik Sibu Setia Taipan. Nama kedai kita Hanan Bakery. Kemah warna kuning.